Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Bismillah Tersih Maafkan Sejahtera, salam negeri tampil dan usaha pada saya bagi orang yang bersama untuk sedang sepatutnya pada pemerintah dan usaha Tuan Samsul Hidayah Sempur Satu Wawal Guru kurang yang pada pemerintah. Baik. Dan usaha semua perkanan kurang yang pemerintah Jatra dan kita seterusnya yang saya hormati bidang guru, ibu jaga, seterusnya yang saya kasih anak pelajar sekolah menengah ke atas. Jadi pertamanya sama-sama kurang dengan dipanggilnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk satu majlis yang sangat penting, sangat bermakna untuk hari-hari kita pelanggan pelajar dan orang anggota PID sekolah menengah bahasa Antarabangsa. Ya alhamdulillah dapat dijadikan majlis ini santunan untuk menghargai kemenangan. Itulah kata pepatah kita. It takes a village to raise a champion. Untuk menjadi juara ni, dia bukan kerja seorang, dia kerja satu kampung. Satu kampung Tamangindah, gurunya, urusan dari ketua rektor guru di sini, pihak urusan ADBD, sebelum bidang, guru-guru, ibu bapa, anak-anak. Dan mereka masyarakat di samping khususnya itu kan orang buat di kesempatan ini saya mewakili bidang negara menjaga anak syabab atas kemenangan sekolah ini dalam percayaan Senin 2024 lalu di mana telah dikupas oleh pengundur dengan begitu baik GPS 4.82 saya sendiri 97.96 dengan seorang saja yang gagal. Tapi kalau kita lihat di segi angka ni, kita jangan banding dengan sekolah lain. Kita kalau nak bagus, kita bersaing dengan diri kita sendiri. Sebab kejayaan yang dicapai di Tamangindah dengan sumber yang ada itu dah kuasaan Tamangindah. Dan untuk guru saya terima kasih Tania di atas kemenangan kita membuat banner kemenangan ini. Di mana ia bukan kerja tingkat kelima je. Dia bermula daripada tingkatan 1 hingga lah mereka berada di telefon ke puncak. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, bagi guru-guru bila kita dah masuk pangkat 4.82 ni, saya tak yakinlah guru-guru nak baca pasal 5 pun. Sebab 4.82 gambarannya budaya kerja juga akan berubah. Budaya kerja di Tamangindah juga berubah. Dan lepas ni pengurusan akan nampak dalam kalangan guru-guru mereka tidak lagi menunggu arahan, mereka kurang, less menunggu arahan. Mereka akan banyak bergerak berdasarkan inisiatif kerana mereka dah tahu taktikal dan teknikal untuk ditekalkan ataupun melonjak lebih baik dari yang seterusnya. Jadi reaksi dia 93.96 bukan mudah, walaupun sekolah itu maknanya bangsa memberikan cerminan kepada pencapaian akademik. Bagi saya ingin dipilihlah Wajir Rahmat dengan saya ke Ipoh, Lompat. Kita bertangkan simposium mereka kebangsaan. Dia mewakili di 9. Memang kita minta Wajir Rahmat mewakili. Tapi unit yang tampil ni, pelajar kita 75% pelajar Melayu. Lepas Wajir Rahmat tentang ada perempuan dipilih jumpa saya. Macam mana sekolah ni buat? Pelajar dia 75% bukan Melayu, tapi dia masa itu 2020 dia layak sampai 100%. Dan dia kata pelajar, dia tanya saya, pelajar bukan Melayu dia sekolah bangsaan ke? Dia pun sekolah bangsaan dia, semua JKT. Tetapi teknikal
guru-guru dia di sekolah. Bagaimana dia merancang strategi memastikan penguasaan bahasa dalam kalangan murid itu tinggi, dan akhirnya untuk semua mata pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu itu mereka dapat jawab. So itu kelebihan yang sekolah yang belajar. Betul-betul saya dikarangkan daripada sekolah yang tinggi melimpahnya di Kelantan, di Kuala Selangor, contohnya kalau berkata di Kuala Lanang yang dekat Banting, sekolah-sekolah itu sama macam ni, tapi dia ada sampai 46, layan sendiri tak sampai 90, 85, ada sampai 70. Tapi saya kata itu tuan-tuan kena belajar, kena turun ke sekolah ini macam mana, apa yang mereka buat. Mereka kata saya tak boleh nak cakap kan, tapi mereka juga mengambil rahsia-rahsia ini. Itu kan apa buat? Itu yang kita nampak dari segi pencapaian. Kemudian dari segi kehadiran 95.3%. Nak memastikan murid hadir ni bukan yang mudah. Sebab saya tadi ingatkan kepada pentua, kita kat sekolah ni kita kena jadi rata lebah. Anak-anak yang kita di rumah, dia kat luar, kita ni kena jadi rata lebah yang tarik dia bawa masuk ke dalam sekolah. Dan saya nampak berjaya ni sama tidak 95.3% kehadiran murid di sekolah. Itu satu yang sangat membanggakan, dan itu dia saya nyatakan kepada semua penonton dan juga pegawai saya sendiri, ibu kepada segala program kemenangan di sekolah adalah kehadiran. Tuan-tuan, semua nak program apa pun, murid yang hadir, kita hadir. Jadi kita pastikan bila murid itu hadir, kita boleh buat macam-macam. Sebabnya bila kehadiran 95, pencapaian 97.96 dia signifikan. Kehadiran dan juga pencapaian itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada guru-guru paling kuat penjaga. Terima kasih kerana memilih meletakkan anak, menaruh kepercayaan kepada guru-guru di sekolah ini untuk memilih anak-anak Taman Indah, dan alhamdulillah dibuktikan dalam pencapaian dalam peperiksaan awal dan juga pencapaian dalam penanggung kurikulum, nasihat diri dan sebagainya. Kita tahu yang membuat, dan kita lihat dari segi hari ke hari pencapaian di Taman Indah semakin baik. Sebabnya kita lihat dari segi signifikan dalam pelaporan terkini berkaitan dengan kemiskinan yang dikeluarkan oleh World Bank. World Bank mengatakan rakyat Malaysia miskin 1/3%. 1/3%. Daripada 34 juta rakyat, dia lagi berapa ribu. Tapi saya melihat kita 1/3% berbanding Indonesia 60.3% kerana kejayaan kita dalam pendidikan. Melalui pendidikanlah kita boleh mengubah nasib anak bangsa. Betul lah kata Nelson Mandela, Presiden South Africa Selatan, Presiden pertama berkulit hitam selepas dasar Paket. Dia kata apa? Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Not to change South Africa, to change the world. Terbukti 1.3%. Terkini data IQ tertinggi di dunia. Di mana Malaysia dalam data IQ tertinggi di dunia? Nombor 20 daripada 120 negara. 20. Di Asia kita nombor apa? Nombor 10. Apa sekali lah? China, Japan, Korea, Singapura nombor 5. Kita nombor 10 Asia. Asia Tenggara kita nombor 3. Apa cerminannya? Kenapa boleh berkali yang tinggi? Kredit ini kan siapa? Pendidikan kita, guru kita, murid kita, ibu bapa kita yang pegang tentang kepentingan pendidikan. Saya tak ingat ke segi IQ tu, bagus tak? Sebabnya bila IQ murid kita tinggi, kenapa pelaburan banyak macam-macam? Kenapa orang Malaysia tinggi? Mana pelabur mungkin perlukan dalam tempoh kurang daripada 3 bulan untuk melatih tenaga-tenaga itu yang ada. Berbanding dengan negara yang menggunakan bahasa mereka sendiri.
sebagai bahasa perantara mengantar di institusi pendidikan tinggi dan belajar. Sebabnya kalau kita tengok dalam 10 universiti terbaik di Asia Tenggara, 10 universiti itu pas Singapura, 1 Singapura, 3 Sunaya, daripada 10 itu 6 adalah daripada Malaysia. 6 daripada Malaysia. Adalah satu Kuala Lumpur daripada Thailand, Universiti Indonesia. Lain semua daripada Malaysia itu. Universiti Melayu, Universiti Putra, Universiti Kebangsaan, Universiti Teknologi. Universiti kita lah, maknanya 6 terbaik. Yes. Kerana dan saya ingat yang mengajar pada guru-guru kalau Taman Indah ni tanya saya, guru-guru ni work in silence, let the success make noise. Dia pun macam tu, dia tak ada sangat heboh-heboh kita buat ni, tapi kejayaan itu yang menjadi paluan kepada masyarakat. Maknanya masyarakat dekat Taman Indah, dekat sekitar tampil ni melihat dan memandang tinggi pencapaian di Taman. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Wali Tiga ini di atas kemenangan dia melalui kepimpinan dalam hal ini Bapak Penjaga Pengiraman juga SMK Taman Indah di atas penerimaan menguruskan dalam beberapa tahun ini. Dan tahun lagi di sini insyaAllah lah saya akan kekal pada sekilas sampai di meja untuk lagi lain selayan ya kawan-kawan insyaAllah kita akan ini dan pada masa kepimpinan kepada guru-guru terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan seperti Bapak Penjaga terima kasih hadir walaupun kita buat majlis pada waktu pagi tapi lebih kepentingan langsungan pendidikan tuan-tuan hadir menggambarkan tuan-tuan serius dalam pendidikan anak-anak ini. Dan Perdana Raja Tanah yang saya baca di atas kemalangan dalam pendidikan dalam semua bidang yang anak-anak pelajari sebenarnya guru sudah menyediakan kamu untuk masa depan, untuk masa depan bersaing latihan yang banyak, percubaan demi percubaan, semua ialah persediaan untuk masa depan. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Dengan lapang sekian Rahman Rahim, saya dengan ini melaksanakan hari anugerah kecurangan pelajar dan mesyuarat agung TNI hari ke-35 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Terima kasih ya. Selamat menonton!